Okay, next. Next, apa yang korang kena buat adalah kita akan guna 2 Maggi kari sahaja. Sebab seorang makan je kan. Sebab ada 2 ayam. Kita tengok ayam kita dah mendidih. Nampak? Dah mendidih. So, step pertama yang korang kena buat adalah buka Maggi kari ni. Keluarkan dia punya perencah. Okey, keluarkan perencah ni dan masukkan dekat ayam tadi. Okey, sekarang ni perencah dah masuk. Bila perencah dah masuk, apa yang korang kena tunggu? Tunggu sampai ayam tu disaluti perencah tu. Kita tunggu dia boil lagi bagi ayam tu masak. Okey, pastikan jangan lupa ya, kita tutup periuk nasi kita tu supaya dia cepat masak. Sebab ni kita tak pakai dapur api, dia lambat masak lah. Kalau tak tutup, nama pun pressure cooker kan. Nampak? Bila tutup, nampak dia membuak-buak. Okay, tunggu lagi 2 minit. Okay, next korang masukkanlah sayur-sayur tadi. Ada tomato, daun bawang, bawang merah, bawang putih, lada. Taruhlah sayur kan supaya makan Maggi tu sihat sikit. Supaya ada sayur lah orang kata kan. Okay, kita tengok, kita masukkan. Okay, lepas tu korang gaul. Gaul nampak dah tak macam Maggi dah. Dah macam masak tom yum. Korang gaul, lepas tu tutup balik. Bagi dia betul-betul masak. Okey, korang dah nampak kan? Dia dah mendidih. Bila dah mendidih macam itu, kita masukkan Maggi. Masukkan Maggi. 1, 2. Masukkan Maggi. Okey. Siapa yang suka Maggi tu hancur, korang boleh patah-patahkan. Tapi aku tak suka Maggi tu hancur, aku masukkan 1 je. Next. Buat apa? Tutup lagi. Dia masak pakai rice cooker ni dia perlukan kesabaran. Tutup biar 2 minit, lepas tu kena balik kan. Tunggu kejap ya. So, lepas minit ke 2 minit, try buka. Tengok. Nampak tak? Dia menggelegak. Kita try lah korang balik-balik kan. Kalau tak nanti Maggi dia lodoh. Okay. Dan tutup lagi. Yang kita cakap kan, masak guna rice cooker, kenakan kesabaran. So, kalau korang nak uji kesabaran korang, try orang masak. Selalu orang masak Maggi, ambil masa dalam 1 minit 2 minit. Kali ni kita masak Maggi dan ambil masa dekat 10 minit. Okey, bila dah tunggu dalam 2 minit, kita buka balik tengok. Okay, finally dah jadi macam Maggi lah. Okay, macam ni dah boleh matikan lah korang punya periuk current. Lepas tu dah boleh makan. Orang tak payah masak lodoh-lodoh sangat, nanti Maggi dia lembek kan. Ikut korang lah cita rasa macam mana. Ni dah sesuai dah ni makan. Sedap lah ni. Okay lah, selamat menyambut selera. Okay, tengok dia punya ni, periuk nasi ni tak jatuh lagi. Okay, sebab bila kita masak something yang berair, dia boleh tahan. Kalau korang nak goreng-goreng, periuk nasi tu cepat jatuh. So, inilah Maggi special kita. Ada ayam, ada tomato, lada, daun bawang, bawang putih, bawang besar. So, selamat menyambut selera.